Hadirin kita tadi nanti diulang hadirin terlibat sekalian hadirin. Okay. Yo, the friend is calling you. Bagi nampak. Oh, this is it. Hey, you go. Semua aku nak semua dengar, Junior pun dengar sekali. Aku nak komen-komen sikit. Okay, you orang komen? Ada tak? When I talk 0.01 millisecond, you start the time, okay? Understand or not? Kerajaan duduk sana, memakan duduk sini. Sini. Why did you take off your sandal? Weather. Don't take it off. Saya ingatkan dia duduk sini sikit. Bagi nampak. Kejadian. Aziz! What are you doing, man? How could you do this? Oh, it's bad. Mana je dah? Bapa. Kaiser jadi YDP boleh tak Kaiser? Jadi YDP. Tahu tak YDP macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Khususnya lebat hari ini. Bang, saya rasa Aziz boleh. Aziz boleh lah. Okay, you must be the timekeeper. Senang je. And the Tak speaker. Kaiser lah. Okay, kau macam ni je. Usul hari ni apa? Saya persilakan Perdana Menteri untuk bercakap ataupun untuk berkomentar. Baik, terima kasih. Kemudian saya persilakan Boleh itu skop kini. Boleh? Ya, betul. Khusus untuk kita pada hari ini adalah isu Laut Cina Selatan ASEAN. Aziz, can you understand the lead? Because saya Ini dia English ke? tak ada cuma background juga. Menteri Datuk Syarif Bukri Abdul Manan dan Perdana Menteri What is the time now? Muhammad Syamil bin Ar-Rahman. Dari pihak keluarga membuatkan 25. I'm sorry, I don't understand. Please. As I said, my friend Aziz, let me see them. my friend 50 past 2. Pasco. Fake. hadirin Pasco o'clock. Okay. Is there anyone in the meeting Aziz besides us? Is there anyone in the meeting? Is there anyone? No. See, very easy answer, yes or no only. I didn't ask you to like what explain or elaborate what you need to say. Just yes or no. Simple question. Hindi, wala orang pun kena kerja. abang kau Mana? Kaiser start Kaiser. head up, man. Sikap dia. Agak Cucu. Test. Abang dah ready belum? Aku dah ready dah, aku tunggu korang je. Lepas aku nak tulis. Okay, jumpa dah cakap. Kaiser dah start, boleh terus persilakan lah. Dipersilakan Perdana Menteri hari ini untuk mengutarakan
Ya, ini korang dengan senior. Ini lawan aku dengan Adib, kita komen. Sekejap batuk. Fikir berkumpak aku. Yes, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Arif Tuan yang dipertua, Delegasi Kerajaan Pakatan Pembangkang. Seterusnya, sidang hadir dan hadirat yang sudi bersidang. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya titipkan buat anda semua. Baiklah, memegang mandat lazim selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, izinkan saya membentangkan usul agar yang keliru boleh tahu dan yang buntu boleh dibantu. Frasa pertama, iaitu frasa isu Laut Cina Selatan. Tuan Dipertua, tahukah anda isu Laut Cina Selatan merupakan isu perebutan wilayah yang melibatkan wilayah-wilayah dan negara seperti China, Taiwan dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Namun, menurut Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan Malaysia, isu Laut Cina Selatan pada hari ini berpunca oleh kerana dua perkara utama. Itu yang pertama, klaim teritorial yang tumpang tindih yang di mana berlaku perebutan wilayah laut antara China, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Kedua, perbezaan pandangan tentang hukum laut. Jadi sekalian, tuntutan negara-negara di Laut Cina Selatan seringkali tidak selari dengan Convention PBB tentang hukum laut UNCLOS yang menetapkan bahawa sesebuah negara hanya berhak mengklaim wilayah sehingga 200 batu nautika dari pantainya sebagai zon ekonomi eksklusif. Itu bagi frasa yang pertama. Frasa kedua, frasa ASEAN lebih tegas. Tuan Dipertua, ASEAN merupakan singkatan bagi Association of Southeast Asian Nations dengan izin Tuan Dipertua. Pertemuan ini telah diasaskan pada 8 Ogos 1967 melibatkan 10 buah negara termasuklah Indonesia, Malaysia, Filipina dan juga Thailand. Oleh itu, ASEAN pada hari ini beroperasi di bawah satu rangka kerja yang dinamakan sebagai Piagam ASEAN. Berdasarkan bab 1 perkara 1 piagam tersebut, tujuan utama ASEAN ditubuhkan pada hari ini adalah untuk pertama, mengekalkan dan mempertingkatkan pertahanan, keselamatan dan kestabilan. Dan yang kedua, meningkatkan ketahanan serantau dengan menggalakkan kerjasama politik dan juga keselamatan ekonomi. Manakala, oleh itu, keadaan tegas. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, tegas membawa maksud mengatakan dengan lantang. Maka, penting untuk saya diingatkan pada hari ini, ASEAN perlu lebih lantang dengan menyelesaikan isu perebutan Laut Cina Selatan berpandukan pada tujuan dan akta pembentukan Piagam ASEAN. Itu bagi frasa kedua. Kita bergerak pada frasa titik tolak perdebatan. Itu frasa perlu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perlu membawa maksud keharusan dan kemestian. Namun, menurut Dr. Siong, pengerusi Persatuan ASEAN, pada hari ini, ASEAN lebih tegas oleh kerana ada masalah-masalah dan konflik yang berlaku. Itu yang pertama, kita ada masalah ketidakdalam mekanisme penyelesaian konflik yang berkesan. Kedua, ketidakseimbangan ekonomi dan kebergantungan terhadap China. Dan yang ketiga, konflik dalam ASEAN dan kelemahan diplomasi. Ini merupakan kayu ukur bagi perwakilan kerajaan. Oleh hal yang demikian, kami pada hari ini meja perwakilan kerajaan yang tegas membawakan rasional yang cerdas, iaitu masalah semasa dalam isu Laut Cina Selatan. Bangkit saya selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan hujah perdana di meja perwakilan kerajaan, iaitu ketidakdalam mekanisme penyelesaian isu Laut Cina Selatan kekal berterusan. Duduk saya bangkit yang kedua membentangkan hujah yang kedua, bawah lembaga kata ketiadaan kesatuan politik mewujudkan keadaan problematik. Duduk yang kedua, bangkit ketiga, seperti biasa, dia tak ada pun. Oleh itu, beban bukti yang perlu digalas oleh meja seberang sana ialah pertama sekali, buktikan kepada sekalian Dewan bagaimana dengan isu yang ada, ASEAN tidak perlu serius. Dan yang kedua, kalau pada hari ini adalah mekanisme penyelesaian, kenapa isu ini masih ada hadirin dan hadirat sekalian? Oleh itu, saya rindukan satu izin laluan, saya persilakan. Yang berhormat, pertama, dalam keadaan ASEAN telah menjalankan kedua-dua fungsinya, adakah hari ini ASEAN tidak tegas ataupun tegas? Kedua, hadirin hadirat sekalian, saya nak tanya, hari ini macam mana anda nak katakan hari ini ASEAN hari ini perlu lebih tegas ataupun tidak? Sebab hari ini kita sudah ada kerjasama ketenteraan dan kita sudah ada kerjasama diplomasi. Yang berhormat,
dengan kita menyatakan tegas, kami pada hari ini dah penggariskan. Bukan sahaja pada hari ini kita melihat kepada ketiadaan mekanisme sahaja, tapi kita ada juga kayu ukur lain yang telah diterangkan maupun lebih cadang yang hormat. Baiklah, tanpa memuasa, kita bergerak kepada hujah pertama, iaitu ketiadaan mekanisme penyelesaian isu Laut Cina Selatan kekal berterusan. Baiklah, kerana hujah ini, saya akan menceritakan kepada anda mengapa mekanisme penyelesaian pada hari ini penting dan bagaimana ia membantu menyelesaikan isu Laut Cina Selatan. Baiklah, pertama sekali hendaklah kita fahami apakah tuntutan semasa pada hari ini. Baiklah, saya akan tunjukkan apakah undang-undang yang ada pada hari ini. Pertama sekali, kita ada Convention PBB tentang hukum laut UN CLOS, iaitu pada tahun 1982, merupakan satu perjanjian antarabangsa yang mengatur hak dan tanggungjawab negara-negara di lautan dunia. Yang kedua, kita ada juga keputusan Mahkamah Arbitration Antarabangsa PCA, iaitu yang di mana mahkamah ini ditubuhkan oleh Filipina di bawah UNCLOS, hadirin dan hadirat sekalian. Oleh itu, kita hendaklah mendalami dan juga fahami mengapakah isu ini masih berterusan, hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, Tuan Di-Pertua, tahukah anda pada tanggal 12 Julai 2016, Mahkamah Arbitration yang ditubuhkan oleh Filipina di bawah UNCLOS telah pun mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahawa pada hari ini klaim China berdasarkan 9-9 dengan izin Tuan Di-Pertua di Laut Cina Selatan adalah tidak sah. Namun, perkara ini telah menunjukkan ada mekanisme. Jadi, apakah masalahnya? Masalahnya pada hari ini, tiada tindakan selanjutnya hadirin sekalian. Sebagai contoh, tiada tindakan penyulutan mahkamah dan juga tiada dikenakan denda antarabangsa, yang di mana bila tak ada perkara ini, bagaimana perkara ini akan selesai, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana bahawa dengan kita adanya denda dan undang-undang seperti ini, ia mampu saja menyelesaikan isu-isu seperti Laut Cina Selatan ini. Baiklah, kita lihat pula pada isu pertama, isu sanksi terhadap Iran 2010. Tuan Di-Pertua, pada ketika itu, PBB telah pun mengenakan sanksi terhadap Iran kerana kegiatan nuklear yang tidak mematuhi resolusi PBB. Ini termasuk dengan sekatan perdagangan minyak, sekatan kewangan dan juga pembekuan aset negara Iran. Kedua, kes Argentina dan Uruguay. Mahkamah Antarabangsa memerintahkan Uruguay untuk memberikan Argentina kerana melanggar perjanjian tentang pencemaran air. Uruguay dikenakan pampasan dan juga sanksi ekonomi. Jadi, apakah kesannya? Kesannya, negara-negara ini di akhirnya terpaksa mengakui dan juga membatalkan apa segala perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang yang ditetapkan, hadirin dan hadirat sekalian. Dan pemahaman saya pada hari ini, saya tunjukkan agar pada hari ini dengan kita melakukan mekanisme penyelesaian sebenarnya menjawab sahaja kepada isu Laut Cina Selatan supaya perkara ini dapat diselesaikan dan tidak akan berterusan. Oleh itu, tidak ada apa yang mahu diminta, mohon usul diterima. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Seterusnya kita silakan untuk belakang. Baik. Waktu Dewan sekalian, saya kira dalam Dewan Perdebatan pada hari ini hanya Datuk Seri dan Datuk Syamil sahaja yang perlu lebih tegas dalam Dewan Perdebatan sebab kegagalan mereka untuk memahami tuntutan usul perdebatan dengan baik. Ayo kita lihat satu persatu masalah perdebatan konsep perwakilan kerajaan pada hari ini. Saya boleh rangkumkan konsep perwakilan mereka pada hari ini
adalah sekadar hangat-hangat tahi ayam sebab tidak berjaya menjawab tuntutan perdebatan dengan baik. Pertama, tak kala Datuk Syahmi mendefinisikan usul perdebatan, kata mereka isu Laut Cina Selatan hari ini adalah isu teritorial wilayah yang berlaku akibat tuntutan China dan juga negara-negara ASEAN. Dan kata mereka perkara ini berlaku disebabkan oleh perbezaan pandangan hukum laut. Namun begitu hadirin hadirat, Datuk Syahmi pada hari ini gagal menceritakan kepada kita apakah sebenarnya status quo semasa tuntutan Laut Cina Selatan ini berlaku. Adakah hari ini Laut Cina Selatan ini telah berjaya dituntut oleh negara China, hadirin hadirat sekalian? Sebab itu, suka untuk saya ceritakan kepada anda, walaupunlah berlaku perbezaan pandangan hukum laut antara China dan juga negara-negara ASEAN, disebabkan kita ada perjanjian UNCLOS dan juga undang-undang yang diiktiraf oleh ICJ, telah menyebabkan sebarang tuntutan oleh negara China tidak berjaya diklaim oleh negara China di peringkat Mahkamah Antarabangsa, hadirin hadirat sekalian. Ini yang perkara yang digelakkan oleh perwakilan kerajaan. Kedua, saya kira hari ini tak kala mereka menceritakan tentang objektif ASEAN, mereka gagal menceritakan kepada kita apakah sebenarnya kelemahan-kelemahan usaha sedia ada dalam keadaan mereka ingin mengatakan ASEAN perlu lebih tegas. Sebab bila mereka kata ASEAN hari ini fungsinya mengekalkan ketenteraan keselamatan negara ASEAN dan juga kerjasama politik ekonomi, adakah ASEAN hari ini tidak melaksanakan kedua-dua perkara ini? Saya katakan tidak, hadirin hadirat sekalian. Dalam keadaan ASEAN sudah pun melaksanakan fungsi hakikinya untuk melaksanakan kedua-dua objektif ini, saya kira ASEAN telah melakukan terbaik, hadirin hadirat sekalian. Kita boleh pergi kepada masalah fasa penentu perdebatan. Keadaan perlu lebih tegas di meja perwakilan kerajaan. Saya kira keadaan masalah kerajaan hari ini sebenarnya mereka tidak menjawab tuntutan keadaan keperluan, keadaan mendesak untuk kita lebih tegas. Sebab katanya keadaan kita perlu lebih tegas adalah disebabkan kita perlu menggunakan kekerasan pula. Hadirin hadirat sekalian, apa sebenarnya kerelevanan kerajaan untuk kita menggunakan kekerasan ini? Adakah dengan kita menggunakan kekerasan bagi mereka ia akan menyelesaikan keadaan masalah Laut Cina Selatan ini, hadirin hadirat sekalian? Dan kalau kita analisis ketiga-tiga kaya ukur mereka katakan, saya boleh menafikan ketiga-tiga kaya ukur ini. Pertama, mereka katakan kita perlu lebih tegas sebab tidak ada mekanisme yang untuk menyelesaikan. Ini adalah satu tuntutan yang berat bagi perwakilan kerajaan. Macamlah Laut Cina Selatan ini, kita tidak pernah ada sebarang inisiatif menyelesaikan pun. Sedangkan kita sentiasa ada inisiatif diplomasi yang untuk melindungi Laut Cina Selatan. Kedua, kebergantungan ekonomi kepada China. Adakah bila kerajaan katakan perkara ini, maksudnya anda ingin hilangkan kebergantungan ekonomi kepada China? Sedangkan ASEAN adalah negara rakan terbesar dagangan dengan negara China. Kalau kita hilangkan perkara ini, China akan lebih mengintimidasi Laut Cina Selatan, akan menyebabkan keselamatan kita lebih parah, hadirin hadirat sekalian. Kelemahan diplomasi. Macam mana hari ini kerajaan anda ingin mengukur diplomasi kita kuat atau lemah? Perkara ini masih lagi tidak jelas, hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah rasional mereka tentang masalah semasa ini bukanlah satu rasional debat. Sebab hari ini sekadar ada kata ada masalah semasa tidak menafikan usaha-usaha semasa berjaya untuk mengawal masalah semasa hari ini, hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah hujah pertama mereka kita tidak boleh terima. Sebab keadaan ketiadaan mekanisme ini, kami akan jawab dalam hujah ada mekanisme yang berjaya mengawal. Sebab itu sampai sekarang China tidak berjaya pun untuk mengklaim sebarang laut yang dituntut oleh negara China, hadirin hadirat sekalian. Untuk bertemu dengan kerajaan, kami akan menjawab usul dengan rasional ketidakperluan untuk ASEAN menjadi lebih tegas. Saya akan membentangkan satu hujah. Saya tak ada timbalan. Dan yang ketiga akan bidas seorang. Sebelum itu sila satu. Muhammad, kadang kita melakukan diplomasi, bukankah itu hanya kita mahu mengawal, bukan itu menyelesaikan? Itu pertama. Dan yang kedua, memanglah China berjaya untuk menawan Laut Cina Selatan. Tetapi pada hari ini negara-negara ASEAN ini terancam. Bagaimanakah pada hari ini kita tidak perlu serius? Kemudian Muhammad. Ya Muhammad, hari ini anda kena fikir secara logik. Kalau isu-isu Laut Cina Selatan ni sampai bila-bila kita akan tidak boleh untuk logik kita selesaikan 100% secara sepenuhnya. Sebab kalau kita hantarlah sekalipun ketenteraan nak menentang China, China tetap di satu masa nanti akan menentang balik dan akan memberi provokasi. Sebab itulah di saat kita ada keadaan mengawal yang berjaya mengawal keadaan ini dan China akan mematuhi undang-undang antarabangsa, ini adalah satu perkara yang baik sahaja untuk kita kekalkan. Hujah pertama, di bawah kata kunci, keberkesanan tindakan semasa terhadap isu Laut Cina Selatan. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan kepada anda dua perkara. Dari segi aspek diplomasi dan juga aspek ketenteraan. Bagaimana tindakan semasa kita sudah pun baik dalam terhadap isu Laut Cina Selatan. Baik, tahukah anda dalam isu Laut Cina Selatan ini, masalah semasanya berlaku apabila wujud tuntutan persepadanan laut oleh negara China terhadap negara ASEAN melalui 9-9.
yang telah menjejaskan keselamatan dan mengganggu-gugat kedaulatan antarabangsa. Punca daripada perkara ini adalah dua. Pertama, kekuatan ketenteraan China yang digunakan untuk memprovokasi ASEAN sebagai negara kecil. Dan kedua, keadaan tindakan China untuk memperluas ekonomi, untuk mencari sumber cari gali tanah dan juga sumber perikanan mereka hadirin-hadirat. Namun, dalam keadaan masalah ini wujud, apa yang telah ASEAN lakukan hadirin-hadirat sekalian? Dalam hari ini hadirin-hadirat sekalian, untuk menghadapi isu ini, kita tidak tegas terhadap sebarang ancaman China. Sebab kita telah menjalankan fungsi diplomasi ASEAN untuk menghadapi isu ini melalui dua perkara. Inisiatif diplomasi dengan China dan juga inisiatif diplomasi ketenteraan. Buktinya, tahukah anda, dalam perjanjian UNICLOS tahun 1980 yang telah diiktiraf oleh ICJ, negara ASEAN yang telah melaksanakan perjanjian ini bekerjasama dengan USA, Jepun, Australia, Oceania dan pelbagai negara, semua negara-negara Eropah untuk mengiktiraf kedaulatan Laut Cina Selatan sebagai zon ekonomi eksklusif. Keadaan ini hadirin-hadirat sekalian telah menyebabkan kesemua negara-negara yang menyertai perjanjian ini bersetuju untuk menghantar sebarang ketenteraan sebagai bentuk kerjasama untuk melindungi kawasan perairan ini. Sebab itulah hadirin-hadirat sekalian, kita boleh lihat fakta yang saya boleh berikan. Tahukah anda, pada isu pencerobohan perairan Vietnam pada tahun 2014, selepas isu pencerobohan ini, berlaku tindakan oleh negara ketenteraan Australia dan New Zealand untuk melaksanakan kerjasama ketenteraan untuk menjaga kawasan perairan ini sehingga menyebabkan China diintimidasi dan tidak menghentikan sebenarnya keadaan pencerobohan. Analisis kedua, kerjasama diplomasi dengan negara China. Kita juga hadirin-hadirat sekalian telah melaksanakan kerjasama diplomasi dengan China untuk menjaga hubungan antara negara ASEAN dengan negara China. Buktinya, melalui perjanjian ASEAN Free Trade pada tahun 2010 telah menyebabkan kita adalah dengan keuntungan 975 bilion pada tahun 2020 dengan negara China. Kerana ini telah menyebabkan China ada hubungan yang perlu dijaga dengan ASEAN. Mereka kurang memberi provokasi sejak tahun 2010. Rangkuman dalam satu hujah ini, saya telah menceritakan kepada anda bagaimana keadaan kita tidak perlu lebih tegas sebab tindakan kita sudah banyak untuk mengawal masalah ini. Apabila pertama, kita ada tindakan diplomasi ketenteraan. Kedua, kita ada diplomasi yang menjaga hubungan baik dengan negara China sehingga mengurangkan intimidasi terhadap China oleh negara China. Assalamualaikum. Mana bias? Kalau informasi yang sudah mention ini benar-benar Hadirin sekalian, di saat ASEAN gagal bertindak dengan lebih tegas, Laut Cina Selatan bukan sahaja terus menjadi titik konflik, tetapi juga membuktikan kelemahan ASEAN dalam mengekalkan kedaulatan dan keselamatan serantau di hadapan. Selama itu, terima kasih Tuan Yang Arif Sanjay Pertua, Barisan Kerajaan Proksi Perwakilan Pembangkang. Seterusnya hadirin hadirat, Assalamualaikum dan salam perdebatan saya titipkan kepada anda kesemuanya. Hadirin sekalian, memegang mandat satu tim Badan Perdana Menteri pada hari ini akan sebutkan dua obligasi utama, iaitu pembidasan terus terhadap hujah-hujah pincang dan dangkal di meja sebelah sana dan pemujahan yang lebih jelas di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Hadirin sekalian, bergerak terus kepada pertikaian pihak pembangkang terhadap kami di meja perwakilan kerajaan, di mana baginya Sang Ketua Pembangkang mengatakan frasa perlu lebih tegas di mana dalam beliau ada mengatakan bahawa mekanisme sedia ada dilakukan oleh ASEAN sudah pun cukup dihadiahkan untuk menangani isu Laut Cina Selatan. Hadirin sekalian, tahukah anda
Daripada dulu lagi sehingga sekarang mekanisme tetap ada dan tetap ada di ASEAN. Namun isu seperti isu Laut Cina Selatan ini masih belum selesai hari ini hadiah sekalian, tetapi masih berlanjutan sehingga kini hadiah sekalian. Dan yang kedua, permasalahan di bilik sana, mereka ada mengatakan bahawa Perdana Menteri menuntut 100% kepada penyelesaian isu Laut Cina Selatan ini hadiah sekalian. Sedangkan saya berkira mereka di bilik sebelah sana mempunyai masalah pencerapan. Kerana apa? Yang Berhormat Perdana Menteri tak pernah pun minta 100% tak pernah pun minta 100% penyelesaian. Tetapi Yang Berhormat mengatakan bahawa dengan adanya keadaan perlu lebih tegas ini, ia menyelesaikan isu Laut Cina Selatan ini tanpa negara kita terancam dan sehari dengan Konvensyen Laut PBB hadirin hadirat sekalian. Yang kedua, kita bergantung kepada hujah di meja sebelah sana, di mana hujah mereka yang mengatakan bahawa inisiatif diplomasi sudah cukup hadiah sekali. Kerana itulah saya katakan kepada anda, inisiatif diplomasi ini daripada dulu sehingga sekarang masih ada. Tetapi logik perdebatan yang perlu mereka setujui, isu Laut Cina Selatan masih belum selesai, tetapi masih berlanjutan sehingga lebih daripada setahun hadirat sekalian. Selesai perpidasan, kita bergerak terus kepada hujah di meja perwakilan kerajaan di bawah kata kunci ketiadaan kesatuan politik membuatkan keadaan problematik hadirat sekalian. Maka sebab itu saya pusingkan. Untuk pertama, kalaulah anda kata diplomasi tak berkesan, apa mekanisme apabila lebih tegas yang anda nak buat? Kedua, saya nak tanya, ada persoalan kedua, apakah bentuk penyelesaian yang anda nak katakan ni? Anda nak bubarkan negara China ke baru anda kata hari ini isu Laut Cina Selatan ni selesai? Yang Berhormat ni salah faham. Yang Berhormat hanya tahu inisiatif diplomasi semata-mata. Sedangkan pada hari ini kita ada lagi banyak inisiatif lain yang mereka pelengkapi. Saya kira hadirat sekalian. Nantikan dalam hujah saya hadirat sekalian. Baiklah, kita bergerak kepada permasalahan ASEAN hari ini, di mana prinsip ketiadaan kesatuan politik, di mana prinsip tidak campur tangan yang menjadi asas ASEAN menghalang organisasi ini daripada mengambil tindakan tegas terhadap China di hadapan. Kita lihat negara anggota seperti Cambodia dan Laos yang lebih cenderung berpihak kepada China. Kerana apa? Kerana kebergantungan ekonomi yang tinggi menyebabkan ASEAN gagal mencapai kesepakatan dalam menangani tuntutan maritim China hadirat sekalian. Yang kedua, tiada pendirian bersama dalam isu Laut Cina Selatan kerana setiap negara anggota mempunyai kepentingan yang berbeza. Sebagai contoh, Filipina dan Vietnam menentang tuntutan China ini secara agresif, manakala Malaysia dan Brunei pula lebih memilih pendekatan diplomatik dan tidak konfrontasi hadirat sekalian. Akibatnya apa? ASEAN gagal membentuk strategi kolektif yang kukuh untuk menangani ancaman ini dan menyebabkan masalah isu Laut Cina Selatan ini berkekalan sehingga pada hari ini hadirat sekalian. Itu bagi permasalahan. Kita bergerak bagaimana dengan adanya permasalahan ini, ia mewujudkan banyak masalah problematik yang dihadapi sekalian. Kita lihat yang pertama, konflik dalaman ASEAN dan kelemahan diplomasi hadirat sekalian. Ketidakmampuan ASEAN dalam menangani konflik sempadan antara negara anggota sendiri juga mencerminkan kelemahannya dalam menangani konflik lebih besar seperti Laut Cina Selatan ini hadirat sekalian. Kita lihat ASEAN sebelum ini gagal dalam menyelesaikan pertikaian sempadan antara Thailand dan Cambodia hadirat sekalian, di mana ketegangan antara Malaysia dan Filipina melalui Sabah juga masih menjadi isu yang boleh meretakkan hubungan dalam ASEAN hadirat sekalian. Jika ASEAN gagal menangani pertikaian antara anggotanya sendiri, bagaimana ia boleh berkesan dalam menyelesaikan konflik dengan tuan-tuan seperti China hadirat sekalian? Dan tambah pula, China mengambil kesempatan atas perpecahan ini dengan menggunakan strategi divide and rule dengan izin Tuan Yang Dipertua, iaitu berunding dengan negara anggota secara individu dan bukan dengan ASEAN secara satu entiti hadirat sekalian. Perkara inilah saya katakan mengurangkan keberkesanan ASEAN sebagai sebuah blok yang bersatu hadirat sekalian. Kerana itulah kami di meja perwakilan kerajaan mengatakan bahawa ASEAN perlu lebih tegas
dalam menangani konflik sebegini hadirin sekalian. Yang kedua, keadaan mekanisme penyelesaian konflik yang berkesan. Walaupun ASEAN dan China telah menandatangani deklarasi tata laku pihak-pihak di Laut Cina Selatan (DOC), deklarasi ini gagal menghalang China daripada memperluaskan tuntutannya, di mana China terus membina pulau buatan pangkalan ketenteraan dan kemudian maritim di perairan yang dipertikaikan hadirin sekalian. Walaupun ASEAN telah berusaha merundingkan kod tata laku DOC yang mengikat secara sah, kemajuan dalam perjanjian ini sangat perlahan. Kerana apa? Kerana China lebih suka berunding secara dua hala dengan negara anggota individu bagi mengelakkan perjanjian yang boleh meningkatnya secara kolektif hadirin sekalian. Dan yang kedua, ASEAN sendiri tidak mempunyai mekanisme pemaksaan yang boleh memastikan pematuhan terhadap sebarang perjanjian yang dimeterai hadirin sekalian. Tanpa mekanisme yang lebih kukuh, ASEAN akan terus gagal keselamatan dan kestabilan di laut. Dan disebabkan itu, kerajaan berpegang teguh kepada usul pada hari ini bertindak dengan lebih tegas bagi menangani isu Laut Cina Selatan ini hadirin sekalian. Kerana apa? Kerana isu Laut Cina Selatan merupakan satu ujian utama terhadap kredibiliti ASEAN sebagai sebuah blok serantau hadirin sekalian. Jika ASEAN gagal bertindak tegas, ia akan terus dilihat sebagai organisasi lemah yang tidak relevan dalam geopolitik Asia Pasifik hadirin sekalian. Jadi, jika ada yang kita mohon terus mencadang. Sekian, Assalamualaikum. Walaupun ada janji tapi masih lagi menjaga siasatan dan stabilitas. Sebenarnya memang ada keinginan untuk jaga laut di sana. Dia ada sumber ekonomi dia ada sumber ikan. Sebab itu sampai sekarang walaupun China biasa tak China berjaya dalam laut China. Kenapa? Sebabnya ada kejayaan negara ASEAN yang melindungi laut China untuk kepentingan negara masing-masing. Cuba kita bukan tak berjaya pun so macam sama China pentingkan negara-negara sama isu macam diplomasi kita macam masuk macam negara sama sebab kami kata kalau dan sebenarnya macam tidak cara kita kalau hanya ada kedua-duanya ni bagi kita sebagai negara so apa yang perlu kita lakukan nanti kat komen nanti apa kat experience di dalam bidang Syahri, Ya? jangan lupa tau, esok ada gambar tau. Ambil gambar. Daftar pendaftaran. Gambar apa tu? Oh. Okey, ini boleh tu. Oh. Jangan terlalu terbenci, tapi ada ni cerita ASEAN yang memecahkan aku cakap dan dia salah dia yang kunci pula dan kalau kita pergi dia akan berburu ada kan sebenarnya sebab dia akan lebih macam dia akan lebih komunikasi. Okey. Okey, Fatin. Okey, kamu ni Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker,
Hari ini di saat perwakilan pembangkang pada ini hadir dengan usul isu Laut Cina Selatan, ASEAN perlu untuk tidak mitigasi. Hari ini perwakilan kerajaan hadir dengan usul isu Laut Cina Selatan, ASEAN perlu lebih tegas hadirin dan tidak sekalian. Namun sehingga di akhir perkataan hari ini, mereka hanya memberikan bahkan masalah semata-mata. Dan di akhirnya, apakah sebenarnya mekanisme baru untuk mengatasi masa ini sehingga mereka perlu untuk lebih tegas dalam mengatasi isu Laut Cina Selatan ini, hadirin dan tidak sekalian. Sebelum itu, terima kasih kepada Ketua Ketua Perwakilan Kerajaan, Proksi Perwakilan Pembangkang serta hadirin hadirat yang sudi bersidang dalam perkataan hari ini. Selaku menteri ketiga di meja perwakilan pembangkang pada ini, dua gelar kerja utama. Yang pertama adalah membina segala penjang bincang dan menyokong di perwakilan kerajaan. Manakala yang kedua, tak lain tak bukan adalah untuk mengukuhkan semula kes bawaan kami di meja perwakilan pembangkang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita terus ke arah pembinasan konsep di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, hadirin dan hadirat sekalian. Kita mulakan dengan masalah terbesar di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Bukti mereka pada hari ini sekadar memberikan peranan ASEAN, iaitu ada dua, iaitu pada hari ini apabila peranan ASEAN ini adalah mempertingkatkan ekonomi dan juga keselamatan, dan yang kedua menggalakkan kerjasama antara negara-negara asal negara ini, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian mereka berikan lagi keadaan perlu lebih tegas di perwakilan kerajaan apabila hari ini mereka kata tiada mekanisme, dan yang kedua mereka kata ada kelemahan informasi dan akhir sekali kebergantungan ekonomi daripada China, hadirin hadirat sekalian. Dan hari ini soalan buat meja perwakilan kerajaan, apakah hari ini berkaitan antara perkara ini dengan hujah-hujah yang telah anda berikan kepada Dewan Perubatan hari ini, hadirin dan hadirat sekalian. Sedangkan hari ini kita juga kedua bercerita tentang kebergantungan ekonomi. Hari ini saya ingin berikan satu analogi juga. Hari ini kalau berlaku Cambodia dan Laut ini memihak kepada China, dan sekali begitu hari ini Laut Cina Selatan ini masih lagi tidak pernah dituntut oleh China, hadirin dan hadirat sekalian. Inilah bukti pada ini dengan keadaan diplomasi sedia ada pun kita masih mampu untuk menjaga Laut Cina Selatan ini daripada dituntut oleh China, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini saya berikan satu analogi juga. Pada hari ini kita seorang pengamal sebelah, dan hari ini saya berjaya untuk menangkap pelajaran ada masalah disiplin, hadirin dan hadirat sekalian. Adakah hari ini keadaan perlu lebih tegas di meja perwakilan kerajaan? Hari ini saya sebagai pengawas sekolah perlu untuk menangkap penjara-penjara yang berada di sekolah, hadirin dan hadirat sekalian. Itu persoalan pertama. Namun sebelum itu saya ceritakan satu. Muhammad, kami tidak pernah tuntut pun untuk selesaikan 100% isu ini. Tapi kami tuntut untuk sebagainya negara-negara tidak terancam, Muhammad. Ya Muhammad, kalau macam itu, berapa peratus yang anda tuntut pada hari ini, hadirin dan hadirat sekalian? Dan kemudian, kalau itu hari ini anda katakan negara kita berada dalam keadaan yang terancam, hari ini saya tanya kepada anda, adakah Laut Cina Selatan itu berjaya dituntut oleh China sehingga hari ini berdasarkan kapasiti ASEAN yang sedia ada, hadirin dan hadirat sekalian? Adakah hari ini anda kata kebergantungan ekonomi itu kita ingin hapuskan serta-merta? Jadi hari ini mungkin China akan berasa lebih terintimidasi sehingga hari ini mungkin China akan lebih untuk menyerang negara-negara ASEAN ini, sekalian. Jadi di akhirnya ucapan anda itu hanya sekadar panggilan semata-mata. Jadi politisi hanya kosong dan longkong semata-mata. Sebab itu yang berbeza untuk jadi isi dalam hadirin dan sekalian. Jadi selesai biasa konsep, kita terus ke arah biasan ujian kedua di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, iaitu tentang ketiadaan kesatuan politik menyebabkan masalah problematik, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini kata Timbalan Perdana Menteri di Perwakilan Kerajaan, hari ini Cambodia dan Laos memihak kepada China. Dan hari ini China masih menggunakan kuasanya di Laut Cina Selatan yang meletakkan tentera-tenteranya dan juga membuat pulau buatan. Jadi hari ini saya akan bertanya satu soalan kepada Perwakilan Kerajaan. Adakah hari ini China berjaya untuk menuntut Laut Cina Selatan? Adakah hari ini China berjaya untuk meluaskan pengaruhnya ke Laut Cina Selatan, hadirin dan hadirat sekalian? Tidak berjaya. Sebab apa hari ini keadaan inisiatif sedia ada ASEAN ini masih lagi mampu untuk mengesan dan mengawal keadaan dunia ini daripada meluaskan pengaruhnya ke arah Laut Cina Selatan, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, hari ini mereka katakan selesai bidang kedua, kemudian kita terus ke arah tonggak perwakilan kerajaan pada hari ini, iaitu hujah mengenai dalam hujah ini
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah terangkan kepada kita bahawa hari ini naik nasional ini tidak sah menurut PCA. Dan kemudian mereka katakan hari ini kita boleh kenakan denda antarabangsa kepada China dan sebagainya, inisiatif-inisiatif baru. Dan hari ini hadirin dan hadirat sekalian, seperti analogi saya telah berikan kepada anda kalau hari ini kita desak negara China, kita faham negara China ini merupakan negara yang punya kuasa veto, negara yang kuat dari segi ketenteraan dan sebagainya. Hari ini kalau kita memberikan denda dan sebagainya kepada negara China, dan hari ini negara China bersifat radikal dan kemudian menyerang kembali negara-negara asing ini, sehingga hari ini mereka berjaya untuk menuntut rakyat China Selatan. Adakah hari ini kita berjaya untuk menyelesaikan isu China Selatan ini? Tidak berjaya, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu hari ini, di saat kita perlu untuk membuat inisiatif baru, kita perlu melihat dahulu kepada kapasiti negara Asia Tenggara ini dalam mengatasi masalah ini, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu hari ini, perwakilan kerajaan perlu lebih berfikir 10 tahun ke hadapan, hadirin dan hadirat sekalian. Supaya apa? Supaya inisiatif yang mereka katakan sebentar tadi di akhirnya tak menyusahkan negara-negara Asia Tenggara ini, hadirin dan hadirat sekalian. Selesai penjelasan hujah yang saya kira cukup lompong secara keseluruhannya di meja perwakilan kerajaan, kemudian beralih ke arah pengusaha kami di meja perwakilan kerajaan. Sebuah pelan penguasaan hadirin dan hadirat sekalian. Hujah satu di bawah kata kunci keadaan sedia keadaan sedia hari ini sudah baik, sudah menunjukkan bahawa pada hari ini inisiatif diplomasi COC dan sebagainya yang hari ini negara-negara ASEAN ini sudah lakukan sudah cukup untuk mengawal keadaan negara sini ini dan menuntut Laut Cina Selatan itu hari dan sekalian. Bagaimana hari ini dengan adanya inisiatif seperti ini kita berjaya buatkan negara China mengekang perbuatan mereka ini dan mereka bersifat reaktif dan juga radikal untuk menuntut Laut Cina Selatan ini hadirin dan hadirat sekalian. Sekarang kepada anda, bagaimana dengan harganya yang kita sedia hari ini kita berjaya untuk mengekang dan China daripada meluaskan jajahan taklukan mereka ke Laut Cina Selatan ini, hadirin dan hadirat sekalian. Di akhirnya, saya mohon untuk sesi Dewan Parti menilai sama ada unsur yang perlu untuk diterima ataupun perlu lagi melihatkan kepada keadaan kapasiti ASEAN ini yang kita sudah faham bukanlah negara besar. Hari kita cuba untuk mengawal daripada China untuk mengambil Laut Cina Selatan ini, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi tiada apa yang saya minta untuk seminit untuk gulung. Seminit dalam untuk 2 minit. Seminit. Jadi, mana Izri? Ada dua aku tengah masa. Silakan wakil kepada presiden itu kepada sini bicara ke independen bagi janji Nampaknya akibat hari ini sangat mengantuk hadirin kerja sekalian. Hari ini hari apa? Sorry. Aku cakap apa tahu. bagi korang setakat ni siapa menang? Macam tu tanya sini ya. Bagi saya sebenarnya cerita orang menang. Sebab apa? Sebab pembangunan ni ada masalah pencerapan psikologi. Ya, ada sebab ada masalah-masalah ni lah. ASEAN ni perlu tegas. Bila dia tegas, masalah dalam pun setting, isu pun setting. Kalau dia bersama, tak ada masalah pun. Tapi bila ada perbezaan pendapat dalam ASEAN ni, kau yakin kalau tak bersatu tak selesai? Kami kawan. Malaysia ni. Dah ada biar. Betul kau nak masalah ni berlanjutan sampai gini. Itu kalau kita selesai kan? Dia ada macam ni. Ini dah kan? Kata ni. Kau nak makan Boleh. laptop dah boleh. Kau nak ambil gambar dengan ni, apa kim-kim kan? Mesti dia nak buat story. Jangan bagi ring.
Saya sekolah apa? Berkontor panjang. Very happy. Jadi sekalian, dengan Kau makan gulung dulu. oh, abang kan ke tak? Saya ingat saya seorang je. Dah. Saya ingat saya seorang. Dia gulung. Empat minit Hadirin hadirat sekalian, dalam sesi penghubungan pada hari ini, saya ingin ingatkan hadirin hadirat sekalian tentang kemusykilan perwakilan kerajaan pada hari ini yang sebenarnya tidak nak pun selesaikan. Mereka lah sebenarnya kerajaan yang sekadar tuntut penyelesaian bisik, tapi tak pernah pun berjaya nak selesaikan masalah. Sebab itulah untuk menggulung perdebatan pada hari ini, suka untuk pembangkang menggulung perdebatan dengan menggunakan 3 peribahasa. Peribahasa pertama, bagai tuntung jarum dilaga, bagai pancang digoncang arus, sekali dicuit, bercapah-capah kesemuanya. Sebab hari ini kes perwakilan kerajaan, saya kira sangat bercapah dalam menjawab kes perdebatan. Hingga ke akhir perdebatan, kerajaan sebenarnya gagal menjawab iltizam perdebatan tentang keadaan perlu lebih tegas. Sebab saya nak ajarlah, bila kita berdebat dengan frasa perlu lebih tegas, anda kena menjawab 2 perkara. Pertama, apa keadaan mendesak sehingga kita perlu tegas, dan kedua, apakah benda yang kita perlu buat yang melambangkan kita lebih tegas tadi hadirat sekalian. Namun, keadaan mendesak yang mereka katakan hari ini adalah sehingga ke akhirnya tiada pun hadirin hadirat sekalian. Katanya hari ini sekadar isu hari ini China menuntut kawasan Laut Cina Selatan hari ini hadirin hadirat sekalian, tapi tidak berjaya pun menuntut hari ini, tidak berjaya. Mereka tuntut penyelesaian kepada isu Laut Cina Selatan hari ini. Sebab itulah dari tadi saya dan juga adik asyik tanyakan kepada mereka, apa sebenarnya keadaan selesai yang anda nak capai. Mereka tidak berjaya pun sebut apa sebenarnya keadaan selesai yang mereka ingin capai. Sebab itulah saya beri akan anda satu analogi. Kalaulah contoh hari ini saya seorang pengawas dan saya ingin menyelesaikan masalah disiplin. Hari ini bila saya menangkap semua orang yang ada masalah disiplin, esok saya tak boleh menghalang orang yang ada masalah disiplin untuk membuat semula masalah disiplin pada esoknya. Sebab itu memang dah satu naluri, isu memang tetap akan berlaku dan tidak boleh dielakkan sehingga ke akhirnya. Sebab itulah kalaulah anda kata kita ingin tuntut isu selesai, satu-satunya cara untuk isu selesai adalah kita hapuskan China. Kita bubar negara China, baru masalah ini akan selesai. Sebab itulah sampai ke sudah mereka tidak boleh jawab apa sebenarnya selesai yang mereka ingin capai. Sebab itulah masalah kedua mereka ini ibarat tukul sebatang, sekadar buat bunyi tukul yang bertali. Sebab tuntutan mereka hari ini, mereka kata mekanisme semasa tidak berjaya selesaikan. Tapi pernah atau tidak anda mereka kata ada mekanisme cadangan mereka untuk mengatakan inilah mekanisme perlu lebih tegas yang boleh menyelesaikan masalah? Tidak ada pun hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah hujah pertama, hujah kedua, hujah ketiga boleh kita tolak. Hujah pertama ketiadaan mekanisme, mereka pun tak bawakan tentang mekanisme baru. Hujah kedua tentang kebergantungan China, inilah akan memburukkan keadaan. Sebab hadirin hadirat sekalian, kebergantungan ekonomi China ni, kalau kita hilangkan kebergantungan ini, akan menyebabkan China lebih lagi menyerang negara-negara ASEAN. Sebabkan ASEAN ini adalah rangkaian kerjasama utama ekonomi dengan negara China. Kalaulah kita hilangkan perkara ini akan mengintimidasi lagi negara China. Hujah tentang COC saya tak faham lah. Ini hujah yang sama sahaja dengan hujah pertama. Balik-balik cerita tentang isu diplomasi dan tidak menyelesaikan pun sebarang isu hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah rangkuman tiga hujah mereka. Akhirnya hujah mereka tidak pernah pun mencadangkan kepada kita apa
sebagai keadaan perlu lebih tegas yang sepatutnya kita buat. Sebab itulah hari ini kes mereka tidak pun sebenarnya lebih tegas. Mereka sebenarnya tidur dalam perdebatan tanpa sebarang keadaan tegas pun dalam dewan perdebatan. Kita beralih kepada kes wakilan kerajaan pembangkang. Pembangkang, kami lebih menjawab usul perdebatan sebab kami hari ini ceritakan kepada anda tanpa keadaan lebih tegas pun kita berjaya mengawal isu dengan baik. Sebab itulah hujah pertama saya ceritakan kepada anda, dalam keadaan kita ada tindakan diplomasi semasa, dalam keadaan kita ada ketenteraan semasa, kita sudah berjaya menjaga perairan kita dengan baik sehingga China tidak ada pun sebarang kejayaan menceroboh dengan nama dan juga keadaan. China berjaya tuntut kawasan laut ini di peringkat antara bangsa hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, timbang taruh perdebatan kalaulah hari ini diskusi hari ini diterima, kita seolah-olah menganggap hari ini ASEAN hari ini memandang enteng kepada masalah ini. Sedangkan hari ini tindakan kita lah yang berjaya mengawal China daripada menceroboh kuasa perairan. Dan kalau kita ikut kerajaan, sampai sesudah laut China Selatan ini akan diceroboh dan juga akan dijajah akhirnya. Sebab mereka pun tak ada mekanisme. Kalau ikut kes pembangkang, akhirnya usul hari ini akan membuktikan betapa kita boleh menjaga laut China Selatan dengan tindakan sedia ada, malah kita boleh fokuskan unsur-unsur kita kepada keadaan sedia ada yang baik. Inilah nama kejayaan kita semua untuk terus mengembangkan. Assalamualaikum. Wakil Dewan sekalian, sebenarnya saya geli hati sepanjang arena perdebatan kita berlangsung. Kerana apa? Kerana di meja perwakilan pembangkang, saya ingat ada Abang Kim, mereka boleh menang. Rupanya harapkan pagar makan padi hadir dan hadir. Oleh itu, saya akan merangkumkan perdebatan kita pada hari ini dengan satu akronim mudah, iaitu akronim isu. Kita lihat yang pertama, iaitu isu yang berlaku di meja perwakilan pembangkang hadir dan hadir sekalian. Kita lihat masalah pertama mereka gagal untuk mencerah pendefensan kami di meja perwakilan kerajaan dengan baik. Kerana apa? Pada hari ini kami tidak pernah menuntut untuk selesai 100% pun hadir dan hadir sekalian. Tetapi apa yang kami minta adalah supaya pada hari ini tiada keadaan terancam kepada negara-negara ASEAN, iaitu selari dengan perkara satu, bab pertama di dalam piagam ASEAN hadirin dan hadirat sekalian. Permasalahan kedua, mereka kata kita tak perlu serius. Kenapa? Kerana sudah ada mekanisme kawalan. Tetapi pada hari ini meja perwakilan pembangkang tak pernah berjaminan kepada kita, iaitu bagaimana dengan ada sekali mekanisme dia boleh menyelesaikan isu laut China Selatan. Kenapa? Kerana kalau ada mekanisme sekalipun, tunjukkan apakah undang-undang untuk menyokong mekanisme ini supaya mekanisme ini berjaya untuk dilaksanakan hadirin dan hadirat sekalian. Itu bagi permasalahan yang kedua. Permasalahan ketiga, kita lihat durjana je meja perwakilan pembangkang menuduh kami di meja perwakilan kerajaan, iaitu mereka mengatakan kami kata pada hari ini tiada mekanisme kawalan. Sedangkan apa yang kami bentang pada hari ini ialah bukannya tiada mekanisme, tetapi tiadanya mekanisme penyelesaian yang berkesan hadirin dan hadirat sekalian. Itu yang kami beritahu, bukannya tiada mekanisme hadirin dan hadirat sekalian. Itu bagi I yang pertama. Kita lihat pula kepada S, salah faham mereka dengan usul perdebatan pada hari ini. Kenapa? Pada hari ini kita ingin menilai adakah ASEAN perlu lebih tegas. Bukannya kita ingin menilai ASEAN ini perlu menyelesaikan isu laut China Selatan. Kerana pada hari ini bangkitnya yang berhormat Ketua Pembangkang sehingga duduknya Ketua Pembangkang ketiga mengatakan tentang mahu selesai. Namun saya kira mereka sebenarnya yang salah faham usul perdebatan. Kenapa? Pada hari ini keadaan tegas ini kami tunjukkan bertiga perkara. Pertama sekali, kita mahu wilayah kita aman. Dan yang ketiga, hak negara-negara ASEAN ini terpelihara. Dan yang ketiga, kita sebagai warga ASEAN dan negara ASEAN tidak terancam dengan tuntutan China hadirin dan hadirat sekalian. Itulah sebenarnya yang kami mahukan. Dan kita lihat hujah perdana di meja perwakilan pembangkang, iaitu hujah diplomasi. Akhirnya mereka disangsi. Kenapa? Saya berlakukan hujah ini adalah hujah deflated hadirin dan hadirat sekalian. Kenapa? Pada hari ini hujah ini hanya menceritakan tentang diplomasi saja. Sedangkan
Kalau sekadar pada hari ini kita lakukan diplomasi, bagaimanakah dengan usaha-usaha lain? Tidak ada je usaha-usaha undang-undang, usaha-usaha ketercapaian yang kita boleh lihat sendiri dengan modul-modul relatif yang telah diterangkan dalam hujah perdana kami di meja perwakilan kerajaan hadirin dan hadirat sekalian. Itu bagi permasalahan di meja perwakilan pembakar. Oleh itu, sebab itulah kami pada hari ini, kamilah di meja perwakilan kerajaan, kamilah yang iaitu untuk menyokong usul perdebatan pada hari ini. Iaitu kami melihatkan pada rasional kami jelaskan semuanya tentang masalah semasa dalam isu Laut Cina Selatan. Hujah perdana kami, ketiadaan mekanisme penyelesaian isu Laut Cina Selatan kekal berterusan. Kami tunjukkan bagaimana mekanisme pada hari ini tidak berkesan sama sekali. Namun sebaliknya, kita perlukan pembaharuan dan kami tunjukkan sekali modul ini seperti isu Paraguay dan juga isu Iran hadirin sekalian. Hujah kedua, hujah ketiadaan keadaan politik mewujudkan keadaan problematik. Kami tunjukkan bagaimana pada ini tidak kebersamaan dalam politik negara-negara ASEAN pada hari ini di akhirnya mewujudkan permasalahan terutama dengan China dalam isu Laut Cina Selatan hadirin sekalian. Maknanya timbangkan perdebatan pada hari ini kita ingin menilai bahawa sebenarnya kita sebagai penghuni negara ASEAN, kita sendiri perlu bersuara tentang isu ini supaya isu ini tidak mengganggu dan saya kira tidak mengancam kita hadirin dan hadirat sekalian. Oleh itu, tidak ada pohon dinikah, mohon kita menilai mana kaca, mana permata. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syamil. Cikgu nak komen apa-apa cikgu? Saya puji Syamil sebab dia pandai. Bagus tak saya cuci buat baju. Tapi saya nampak ni saya dengan sangat ada saya dengan formal saya dan benda tu tadi macam tapi mungkin memang biasa lah. Komen saya ke komen orang? Apa Tadi Syamil tak ada orang bidas tu saya nampak lah. Dia punya bidas tu memang dia tak siap semua dia cakap boleh membidas. Tapi awak kena macam ada kita kan awak macam ada keras. Kita jalan macam terawih. Very good. Apa lagi? Junior lah. Okay, daripada sana lah. Komen apa yang korang faham pasal debat ini ke? Kenapa waktu bagus, kenapa dia tak bagus ke? Kenapa ini bagus? Kat saya boleh je tak ya? Awak yang tadi dia orang. Ada yang sambung? Cakap sikit lah, cakap sikit apa yang kau faham. Yang tu yang dulu. Next. Tak kena bukti, mesti kau ni. Habis kita habis. Astaga. Okey, saya komen. Aisyah. Aku susah nak komen sebab aku lawan, so aku macam payah sikit. Tapi aku rasa mungkin yang antara game yang korang kira okey lah. Kira macam perform je, Syamil dengan Syamil. Okay, kita go satu lah untuk usul ni. Okay, isu Laut Cina Selatan, ASEAN perlu lebih tegas. Okay, so okay je mula ada definition tentang isu Laut Cina Selatan ni. Okay, definition tak ada masalah pun. Penyokong dari kuasa China sebab dia ada isu ketenteraan kan, macam Claim territorial. Claim territorial. So claim territorial. Lepas tu tak lain ni. Ni. Okay. Claim territorial perbezaan. Okay, aku rasa definition tu tak ada masalah pun. Okay.
Cuma mungkin kau boleh macam just tambah macam status quo semasa Laut Cina Selatan ni macam dia adalah kawasan yang di bawah undang-undang kau ada mention tapi kau mention dekat dalam ciri-ciri dia macam perbezaan pandangan ni sebab tak selari dengan hukum undang-undang UNICLOS. Mungkin kau dah sampai status quo, sekarang ni kita dah bawah undang-undang UNICLOS ni. Cuma kita masih lagi ada ancaman-ancaman oleh China untuk terhadap tuntutan ni. Ya, sebab China ni macam tak agree kan dengan UNICLOS ni. Ya. Okay. So kau boleh bagi tahu simply tambah tu je. Okay. Okay, definisi ASEAN. Definisi ASEAN ada piagam pertama ASEAN, tujuan dia untuk pertukaran keselamatan, security. Cuma macam aku kata, bila buat definisi, frasa subjek perdebatan kau kena ada ciri-ciri. So bila kau dah tak objektif, contohlah kau nak kata hari ni kita perlu lebih tegas. Kau kena bagi tahu hari ni apa sebenarnya masalah ASEAN ni bila dia nak menghadapi Laut Cina Selatan ni. Maksudnya dia ada masalah kelemahan dari segi ketenteraan ke, sebab masalah-masalah tu yang kau nak atasi. Ataupun macam kalau contohlah kalau ikut kes korang, kau boleh je macam kata masalah ASEAN ni contohnya dia menghadapi masalah apabila pertama macam dia terlalu bergantung kepada ekonomi China contohnya. Lepas tu kedua macam mekanisme penyelesaiannya aku tak tahu lah apa tu poin yang sesuai dengan ASEAN. Tapi macam dia macam mungkin kau boleh macam ciri dia terlalu bergantung kepada penyelesaian yang diplomasi semata-mata. Mungkin kau boleh bagi tahu benda tu dan ciri supaya dalam hujah kau boleh kata inilah kelemahan yang kita kena selesaikan. Faham? Okay. Ketiga, untuk usul ni frasa perlu lebih tegas tau adalah frasa ketikaian. Bukan kau pecahkan perlu dengan kau pecahkan lebih tegas. So lebih tegas kau tadi macam agak tiba sikit macam keadaan lebih tegas adalah keadaan lebih lantang berdasarkan fakta yang kamu pertama tu. Lepas tu orang macam okay, so apa yang lebih lantang ni? So kau kena letak benda tu dekat perlu lebih tegas tu sekali. So dia akan jadi macam keadaan perlu lebih tegas ni secara literalnya adalah keadaan untuk kita pentingnya ataupun pentingnya perlu ni penting lah kan, penting ataupun keadaan mendesak untuk kita lebih lantang terhadap isu ni. Okay, so kau kena sekalikan jadikan frasa. Dan macam bidasan aku tadi, bila kau bawa ni next time kalau kau dapat usul ada frasa perlu tau. Okay, sebelum tu aku nak tanya, bagi kau ni ada usul cadangan ke usul apa? Usul penilaian. Ini usul penilaian. Sebenarnya ni adalah usul penilaian cadangan. Kenapa ni penilaian cadangan? Sebab bila korang define keadaan perlu lebih tegas, korang kena bezakan 3 benda. Tak tegas, tegas, lebih tegas. Okay. So korang kena bagi tahu hari ni sebelum kau masuk kat define 3-3 ni, kau kena bagi tahu dulu. Okay, sekarang ni kita tegas ke tak tegas? Tak tegas. Kau cakap kita tak tegas tadi. Okay. Which kau kena bagi tahu. Okay, kita tak tegas kenapa? Adakah kita tak tegas sebabnya kita tak ada diplomasi ke? Atau diplomasi kita lemah ke? Which benda tu bahaya lah. Contohlah kalau kita tak tegas sebabnya kita kata kita tak ada diplomasi, which kau tak cakap benda tu. Tapi kalau contoh kau cakap itu memang salah. Lepas tu kau kata kita tak tegas sebab kita hanya ada diplomasi dan juga macam kerjasama ketenteraan. So pembangkang dia akan macam apa tadi akan macam counter. Jadi kalau macam tu diplomasi dengan ni pun tak tegas, apa sebenarnya keadaan tegas anda? Apa sebenarnya keadaan lebih tegas anda? So kau dah jadi macam clueless nak buktikan tegas apa pula, lebih tegas apa pula. Dia macam paling simple kau jumpa usul macam ni, kau boleh kata hari ni kita dah tegas. Tapi keadaan kita dah tegas tak cukup untuk kita nak menjawab kepada isu ni. Sebab tu kita kena lebih tegas. Mungkin kau boleh kata, hari ni betul, kita memang ada usaha, kita tak boleh nafikan. Kita ada dah usaha dari segi diplomasi. Kita ada usaha dah dari segi kerjasama ketenteraan. Tapi usaha ini tidak berjaya menghalang pun China daripada terus menceroboh kawasan perairan. Sebab itulah dalam keadaan kita dah tegas, kita perlu juga lebih tegas sebab keadaan ketegasan semasa kita tak berjaya menjawab kepada isu itu. Faham? So kau kena bezakan 3 benda tu dulu. Sebab itulah which brings kepada bidasan aku satu lagi pada korang yang korang sepatutnya buat. Sebab dia adalah usul penilaian cadangan. Korang kena ada mekanisme apa yang lebih tegas korang. Benda tu yang aku rasa debat tadi fight je. Kalau aku akan macam bagi margin satu, tapi apa yang menyebabkan korang keen kalah, ada side yang mungkin menyebabkan aku kalah, ada side yang menyebabkan korang kalah. Kalau dah side yang menyebabkan korang kalah, dia adalah sebab korang sampai sudah lemas dengan keadaan selesai, korang sampai sudah lemas dengan keadaan lebih tegas. So korang kena jawab benda tu, apa sebenarnya lebih tegas yang korang nak bawa tu. Sebab sampai sudah satu dewan macam tak tahu pun, okey lah kalau kita dah ada ketenteraan tak tegas,
kita punya ni pun tak tegas, kita punya diplomasi tak tegas. So apa benda yang lebih agresif daripada tu untuk lebih tegas? So kau kena fikir benda tu. So kau kena ada cadangan. So bila kau definisi maka untuk melambangkan suatu usaha lebih tegas, cadangan di meja perwakilan kerajaan, inisiatif lebih tegas yang perlu ASEAN ambil untuk terhadap isu Laut Cina Selatan ini adalah apabila ASEAN perlu buat macam ni. Lepas tu baru kau ambil model relatif tu dalam konsep kau. Faham? So benda tu kau kena bagi tahu supaya baru dia nampak clear apa sebenarnya keadaan lebih tegas yang sepatutnya buat untuk selesaikan isu ni. Dan usul ni, dia bukan matlamat perdebatan kita adalah simply untuk menilai adakah kita kena lebih tegas ataupun tak. Tapi matlamat kita adalah untuk menyelesaikan isu Laut Cina Selatan. Adakah dengan keadaan semasa kita cukup ataupun kita kena lebih tegas. So kita nak nilai benda tu. Okay. Lepas tu macam benda yang korang boleh lega-lega sampai ke sedang penyelesaian. Benda tu pun jadi agak memakan diri. Kalau bagi aku, untuk usaha macam ni, korang better untuk guna perkataan wording yang selamat je. Sebenarnya kalau contohlah korang macam guna perkataan mengawal pun, korang dah boleh lawan kes korang. Korang cakap kata mengawal. Korang cakap je lah. Sebenarnya kerajaan pembangkang hari ni, anda sebenarnya sudah salah isu. Sebab hari ini, kata anda dengan usaha-usaha ni kita dah boleh berkawal isu. Tak, mana ada. Kita tak percaya pun kawal isu. Kalau lah kita boleh kawal isu, kenapa hari ni China masih lagi boleh sentiasa masuk dalam kawasan laut? Sebab bila korang kata penyelesaian, dia dah jadi macam, okey, apa maksud korang selesai? Korang nak China dah tak datang langsung ke? Which benda tu sebenarnya agak mustahil. Cuba kau fikir logik. China memang, korang takkan hak berjaya pun sampai kesudahan China daripada datang selagi korang tak. Sebab tu aku bila sedar, selagi korang tak bubar negara China. Korang just boleh je simply macam tackle bidasan aku macam aku cakap. Mana ada, kita tak je kawal pun. Anda ni salah dah. Anda kata je kawal. Kalau kawal, kenapa hari ni China masih lagi sentiasa agresif masuk? Bukan sangat masuk. Macam kadang-kadang nelayan kita masuk perairan pun tiba-tiba dah ada kapal-kapal tentera datang. Bukan keadaan kawal pun. Faham tak? So tu benda yang korang sepatutnya emphasize tadi lah. Tapi aku suka je kebijaksanaan korang macam cuba untuk twist point aku dan juga macam membidas. Which aku rasa okey je hari ni. Penggulungan pun aku suka je. Cuma kau kena ada mekanisme. Cuma debat hari ni hujah korang tak perlu pun cerita detail pasal mekanisme tu. Layering korang dah betul. Cuma korang kena tambah layering. Bagaimana dengan korang gunakan mekanisme korang ni boleh menjawab masalah. Korang kena tambah layering tu. Sebab dia macam korang jadi macam kerajaan yang sekadar melambakkan kita ada masalah je. Korang tak macam kerajaan yang offer solusi. Itu je. Maka saya fikir yang perbaiki pilihan tu kan, yang masalah-masalah tu kita boleh menghubungkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berkesan. Kan dengan COC kan? Jadi kita lagi segera diutamakan mengikut peraturan atau undang-undang. Sebab tu lah, maksudnya kau nak cakap macam COC tu boleh kau nak improvekan COC pula. Lepas tu kau kena bagi tahu apa sebenarnya kepentingan kau nak improve COC dan macam mana kau rasa COC ni boleh tangani isu ni. Kau kena tambah lagi macam tu. Macam contohlah macam tu cakap dalam hujah COC tadi. China ni adalah negara yang macam mementingkan dua hala. Kalau daripada situ pun kau dah cakap China negara mementingkan dua hala antara negara je. Macam mana kau yakin dengan COC ni dah cukup untuk ni dah sasa China tak akan bersetuju dengan sebarang rundingan ataupun sebarang cadangan yang COC buat. Sebab COC ni adalah satu untuk perubahan. So macam tu lah. Kau kena macam offer solution yang menyelesaikan punca yang korang dah cerita tadi. Faham Hujah layering, aku rasa aku tak ada masalah sangat dengan layering korang. Korang dah menjawab je most of layering. Cuma dalam usul ni kau kena tambah layering aku cakap tadi. Which is layering bagaimana dengan lebih tegas boleh selesaikan masalah. Okay. Faham Okay, Adi, aku rasa mungkin sebab kau tak biasa jumpa tim kuat. Kedua kau lawan dengan tim kau sendiri. Dan ketiga tak tahu mungkin sebab satu tim dengan aku juga. Bidasan kau hari ni agak kurang sharp. Dan banyak kau bergantung bidasan pada aku je aku rasa. Kau kena satu kau kena belajar untuk lebih banyak menyalin diorang. Kau kena, sebab tu aku rasa kau kena dengar video. Kau salin everything dan kau bidas. Sebab tu kau dengar aku KP bidas daripada first. Baru kau tahu macam apa angle kau tertinggal dalam kau bidas. Macam kalau kau tengok video aku balik, kita rekod ni kan. Kau dengar balik apa yang aku bidas yang kau tak terfikir pun nak bidas diorang tadi. Ataupun macam kau dengar macam mana Syamil dengan Syamil bidas aku pun macam boleh je bidas macam ni juga. So tambahkan angle bidasan kau tu. Especially dekat konsep. Dekat konsep sebenarnya banyak je benda yang kau boleh persoalkan, kau boleh nafikan. Banyak je benda yang aku tinggal tak sebab bidas tadi. So kau boleh macam tengok balik dan macam itulah.
Okay, lepas tu jaga structure balik lah. Macam kadang-kadang sebab kau ada tendensi bila kau gelabah, tiba-tiba kau dah nak sebut bidasan hujah pada dalam bidasan konsep. Cuba bagi structure. Habis bagi ayat ni, ayat Nabidas selesai bidasan konsep, kita pergi kepada pembidasan hujah. Kita mulakan dengan hujah kedua perwakilan kerajaan di bawah kata kunci ni. Tapi yang penting kau kena tangkap. Dan saudara kita pesanku, sebab korang akan jadi satu tim nanti kan. Pentingnya bila korang cakap tak buat, korang kena ada chemistry with each other. Contoh kalau kau tak dapat kata kunci, kau kena tanya teammate kau. Teammate yang lain kau kena salin juga semua ni supaya kau boleh tolong pembidas kau. Kalau contohlah ada isu third speaker start, tak ada idea. Kau kena communicate dalam perdebatan tu. Masa tengah buka kau kena cakap-cakap nak share izin laluan ke. Kau kena communicate with each other. Bagi idea kat dia nak bidas apa. Dia bagi kat contohlah Syamil jadi KP. Syamil nak bidas PM tapi tak ada idea. Kau kena bagi idea kat Syamil nak bidas apa. Faham? Okay. So kena ada chemistry antara team. So even aku pernah tipu satu je aku macam kongsi belajar laluan aku bagi kat team ni aku suruh dia baca. So biasa kau macam okay. Sila saya tanya aja ada soalan? Buat dia? Bagus semua ini. Belum kau best aku suka. Dan ambil ni dekat kantin. Boleh banyakkan Kita nak ambil gambar korang. Dekat luar saya nanti banyakkan angle. Betul. Makin bertambah baik, aku boleh dapat top 10 pembahasan terbaik. Lawan antara Saya korang rasa korang kekalkan je macam ni korang boleh kot at least lepas zone.